Okey. Ni besi. Betul tak? Dah. Kat sini kita nak buat steering column, apa bintang kau panggil damper tu. Untuk buka steering column ataupun damper ni nak tukar, memang nak kena buka dashboard ni. Ni ni tak boleh usik clock spring. Lupa. Saya hampir nak bersentuh tadi. Sama macam situasi pagi tadi pasal gam. Bismillah. Allah. Aduh, Pak. Allah. Tunggu Nopal tunggu Nopal. Nopal kena perangkap. Yang lain tak ada apa. Dah buka dah yang lain. Alhamdulillah. Semua ni buka untuk satu bintang je. Jadi kau mesti pelik kan. Benda bintang kecil saya mana je dengan yang semua ni nak ni. Oh, hai semua barang ni. Jadi penentuannya Sana. steering column. Kena buka ses 12. Ayo kita saksikan. Kita saksikan. Ya, benar ni kena. Pecah. Benar kata-katamu. So untuk start yang pecah ni, harga damper ni, ni nama dia damper. Kalau korang tengok ni dah pecah macam ni, benda ni normal lah untuk Toyota CBU. So itu je lah, video ni tak nak panjang-panjang. Tidak beritahu je pasal damper. So boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Kumpa macam biasa. Assalamualaikum.